Ramai yang tanya saya, Doktor, madu tak ada promotion ke? Tak ada diskaun ke bulan 12 ni? Madu bukan macam pakaian, tuan. Ada diskaun hujung tahun. Madu makin hujung tahun makin mahal patutnya. Sebab hujung tahun ni musim hujan, madu baru tak ada. Stok madu saya semua madu lama. Semua stok lama yang saya dah kumpul sejak berbulan-bulan dulu. Terakhir ambil madu ni saya ingat dalam bulan berapa itu? Bulan 10, bulan 11 macam itulah. Ada stok, semua stok lama. Tadi tak ada harga promotion. Kita bukan barang kilang yang boleh dikeluarkan berapa banyak kita suka. Dan juga bukan seperti pakaian yang dia ada hilang model. Madu dia tidak rosak, tak ada expired. Kalau tak laku saya simpan. Makin lama makin bagus. Itulah yang saya nak beritahu. Mahal, memang madu asli mahal. Madu saya mahal. Madu asli mahal. Tuan tanyalah mana-mana pemanjat. Kalau ada pemanjat jual di bawah daripada RM100 sekilo, beritahu saya beli berapa banyak pun. Saya standby sekarang ni RM200,000 duit ni. Carilah mana-mana pemanjat. Kalau ada yang jual dua bawah daripada 100 di pokok, tapi dengan syarat saya ikut ke hutan bersama pemanjat tu. Berapa banyak pun saya beli. Saya pun kekurangan stok sekarang ni. Itu saya nak beritahu. Tak ada harga promotion. Madu bukan barang kilang. Terima kasih. Kalau ada ejen-ejen saya yang buat promotion, sebenarnya dia tak turunkan harga. Harga biasa aja. Itu. Terima kasih.